Assalamualaikum. Okey baik mak. Ni. Cara-cara buat teh ais lagi sekali saya up. Yang ni 3 tin susu. Jak 4 liter. Okey. Untuk serbuk teh macam biasa 13 ataupun 12 camca bukit. Camca yang saya gunakan saya tunjuk tu lah. Ni. Kedok je ni. Aduh. Kedok jangan kedekut. Kedok biar dia menggunung. Lepas tu saya pakai benda ni. Saya pakai rendah je. Dia ada tinggi dengan rendah. Ni hak yang rendah. Hak yang rendah. Bila hak rendah ni, tak silap saya dia 9 oz je kot. Tak silap saya ni 9 oz ni. Bubuh 12. Tengok kita bubuh. Okey, video ni panjang ikut suka hamba. Hamba tengoklah video ni. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dah. Sagi teh ni akan sejak dah selama kita rendam ni agak-agak dia kembang habis. Agak-agak dia kembang habis. Okey mak. Selesai. Nampak? Dah akan dapat yang ni. Teh yang gelap. Oh, teh yang gelap. Kalau tak gelap, macam saya kata lah. Macam saya kata. Kalau apa bubuh 12 sudu, saya suka bubuh 12 sudu dulu. Saya kalau tak gelap, saya akan bubuh 13. Jadi teh saya ada yang 12, ada yang 13 camca tu. Dalam ni jangan lupa bubur garam. Saya pakai garam kasar. Saya buat lebih kurang dalam camca tu dah hujung-hujung tu tak sikit tak banyak macam tu lah. Okey, tekan tuang. Video ni panjang. Tapi kalau dia bermanfaat apa tengok. Kalau tak bermanfaat apa sikit lah. Apa sikit lah. Akan dapat susu dan air 3.5 liter. Susu dengan air akan dapat 3.5 liter. Itu saya punya sukatan. Okey, kita akan tarik. Kita akan tarik. Nak tarik dengan apa? Tarik lah. Tarik yang tadi kak. Nampak? Color dia keluar. Cantik. Oh, tarik sampai beri dia halus. Sampai garam tu tadi sebati. Susu, garam, teh sebati. Dah. Hari ni kita menega, hari ni kita top up lagi. Lagu tu cara dah. Nah, semoga bermanfaat. Share. Saya akan bubuh dalam 2 akaun tau. Akaun saya yang baru, satu lagi Cahaya. Akaun saya yang duk ada lah, saya bubuh juga. Apa-apa boleh tengok dua-dua.